Hai, kembali lagi kami. Tak apalah, saya dating dengan dia hari ni. Dating lah. Inilah punca kenapa aku single. Pada gewe kan. Aku palaukan dia ni. Sumpah aku cakap. Aku palaukan dia. Tapi mampus lah nak kata apa. Sebab tu aku kena single lama. Siapa nak layan aku? Siapa nak layan dia ni dia baik dia kena ada laki dulu baru aku boleh fikir nak cari boyfriend ke tak. Bayang kalau aku ada laki nanti. Aku tak pandang muka dia ni. Nanti aku kesepian. Nanti memang kesepian. Dia baik. Aku dah fokus seorang-seorang je. Malas nak tengok orang lain. Terima kasih single untuk aku. Tiba. Dia ajak buat muka sikit. Cun tu, saya ada rumah kondo je kat sini. Depan pula ada taman-taman begini. Memang kalau aku fikir jauh boleh je aku nak beli rumah kat sini. Sembang. Bayangkanlah, belakang ni taman. Saya ada tasik, boleh zumba, boleh tasik patakro, main games, ada stadium apa semua ni. Tengok stadium banyak tu. Stadium Hang Tuah, Siti Fatimah. Depan tu pula ada padi. Padi. Beras rumah dah habis. Kau boleh petik sendiri. Aku nak beli kondo kat sini lah. Berangan. Contoh kalau kaya. Contohlah kalau kami kaya. Bayangkanlah tu kondo dekat sana tu kan. Kat sana tu. Situ ada kondo. Sehari-hari boleh tolong jogging. Boleh jogging hari-hari. Masalahnya depan rumah kita pun tak pernah jogging. Dia sebab dia tak ada, kau faham tak? Sebab rumah kita tu macam kurang feng shui balik kat sini. Feng shui lah aku cakap. Menangis architecture dengan aku punya term ni. Bayangkan depan mata kau ada padi. Kau nak healing tak payah pergi Kedah. Pergi sini je. Padi. Ada sunrise, sunset, sunquick, sunscreen, sun protector, sunset, macam-macam ada kat sini. Ada hoki, yeah. Nak main hoki pun boleh, nak cari game hoki pun boleh. Saboteur. Kita ni hidup, kita kena ada standard tau. Apa standard kau? Standard. Kalau nak ada lelaki, kena ada standard. Apa? Macam kau kan lelaki yang prefer bersukan kan? Sukan apa kau rasa? Aku tak kisah suka apa. Yang pasti badan fit. Tiba. Sadoan ni. Tak nak sangat. Tak nak sadoan sangat. Dia fit lah. Yang penting apa? Dia penting dia handsome. Kaya, setia. Loyal. Betul loyal. Setia. First loyal. Lepas tu bagi princess treatment kat kita. Dia macam ni pak. Cakap laki red flag apa semua tu kan. Lepas tu tiba-tiba laki layan kita. Kita pun layan balik juga. Sebabnya kita pun puas juga. Dia layan sebab puas, kita pun layan sebab puas. Macam mana ni? Siapa yang red flag? Tak tahu. By the way ada bangau. Itu langau. Bangau tu ibu putih tu. Okey, sama balik. Borak kecil. Okey. Kasih lagi. Yelah sebab kalau kau setia pada lelaki yang tak ada apa-apa tu kan, tak payahlah. Tapi aku tidak ditakdirkan dapat lelaki yang setia lah pula. Tiba. Aduh, minta lah lagi. Boleh demand lagi. Aku rasa tak cukup doa. Doa aku tak spesifik. Oh ni. Dia ada spesifik. Kau bayangkan kau ada mamak kan. Mamak kau kata mi goreng biasa. Sekali kering. Sebab dia cakap basah 1 cawan. Basah aku 10. Kau lain tu. Kena spesifik. Kena cakap berapa persen moist dia. Moist dia berapa. Sebab senang lah sikit si mamak tu nak custom-customkan makanan kau. Begitu juga nak minta kat Tuhan. Kena detail. Walaupun Tuhan lagi tahu apa yang kita nak. Kita nak kasih lagi satu. Okey, apa dia? Bila kau nak kahwin? Bila aku nak kahwin tahun depan. Tahun lepas aku dah cakap tahun ni. Okey. Tahun ni tak pun tahun depan. Jika tidak tahun ini mungkin tahun depan. Kau punya dream wedding. Dream wedding Dream wedding susah sebab dah ni dah survey kan. Survey pula glass house. Kau main kau. Ya, sama ada kat rumah Tangsi KL, Kelas Hopper Putrajaya. Walaupun kat situ kafe, aku nak juga kahwin kat situ. Tak apa, dekat Villa Istana. Takkan kat situ juga.
Tak apa lah, nanti aku boleh bully balik orang-orang yang kat situ. I nak yang ni. You dulu suruh I angkat barang berat-berat kan? Tak apa, I suruh you bawa balik. You bawa balik. Macam tu. Okay, and then Ha. okay, kita bagi ciri-ciri lelaki tu lah. Nak yang macam mana? Macam mana? Ciri-ciri lelaki tu kaya. Handsome. Kau main. Di mana? Liman. Dia bayar kan? Kaya dia tu kena spesifik. Kaya apa? kaya. Adab ke? Kaya adab, kaya ke? harta. Semua benda kaya lah. Semua benda kaya. Kaya masa, kaya duit, kaya adab, kaya Sebab dia ada pemikiran. yang kaya tapi tak ada masa. Oh, tak apa, kita cari kaya yang ada masa. Kita cari. Tapi kalau dia ada masa, maksudnya dia tak kaya lah sebab dia ada banyak free. Tak apa. Dia kaya, dia masuk duit dalam ASB, setiap tahun dapat duit lagi. Walaupun dia tak kerja. Investment, SB kalau dia investment. invest sikit buat apa? Kan kalau Investment. tak adanya banyak. Okey, limit ASB berapa? 300k. Lupa. 300k. Tak apa, kita buat akaun baru. Kalau dia ada 1 juta, kita buat 3 akaun. Lebih tu bagi aku. Datang mana duit 3 juta tu kalau dia tak kaya? Bodoh siap. Kata borak kacip, aku kacip je. Pening aku. Ni tu lebih kacip bodoh. Dah kantang lah ni. Dah habis tau. Dah Dah masih habis. boleh tengok balik dah kot. Boleh tengok balik kot. Apa Kami yang jadi? kami off dulu. Okay, Okay, bye-bye. bye-bye. Dah off ke belum?